Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke sesi podcast khas kem kepimpinan pada hari ini. Saya selaku pengacara cilik amat berbesar hati dapat bersama dengan tim PRS UMK semua berkongsi pengalaman dan ilmu yang bermanfaat sepanjang program ini berlangsung. Pada hari ini, kita akan bersama seorang jemputan istimewa iaitu Saudara Ahmad Danish bin Muhammad Sofian dari Unit Pembimbing Rakan Sebaya PRS UMK yang akan berkongsi pandangan, pengalaman serta peranan beliau dan menjayakan kem kepimpinan ini. Tanpa melengahkan masa, marilah kita mulakan sesi temu bual kita pada hari ini. Apakah objektif utama kem kepimpinan ini dalam bentuk sahsiah dan kepimpinan murid? Baik, terima kasih Mizah. Untuk objektif utama kami pada setiap kali kem kepimpinan, kami akan memfokuskan terutamanya soft skill lah. Sebab sebagai seorang pemimpin, perlunya kurang rasa takut dan malu serta berani untuk berkata-kata. Jadi kebanyakan aktiviti yang kami buat ni memang memfokuskan untuk kesemua ahli kumpulan berkongsi idea dan pendapat. Tak takut untuk bertanya dan juga berani untuk berkongsi suara masing-masing. Dan untuk objektif yang kedua adalah untuk menyelesaikan kerja secara berpasukan. Sebab sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai contoh pengawas lah, kita ni memang sama-sama kerja. Jadi kalau masing-masing tak pandai bekerja secara berpasukan, jadi akan goyah kat situ. Jadi itu adalah dua objektif utama lah, iaitu soft skill dan yang kedua adalah untuk membentuk cara bekerja secara berkumpulan. Kedua, apakah kemahiran kepimpinan paling penting yang cuba diterapkan kepada peserta sepanjang program ini? Untuk kemahiran kepimpinan yang paling penting adalah kemahiran komunikasi. Komunikasi dan mendengar. Selalunya orang akan tengok bila kemahiran komunikasi ni hanya komunikasi semata-mata. Kena bercakap. Tapi dalam pada masa yang sama, mereka ni juga lupa bahawa kemahiran mendengar sebagai pemimpin tu pun penting. Jadi, setiap aktiviti yang kami buat ni, kami memang memfokuskan untuk setiap ahli diam bila rakan-rakan lain bercakap dan juga bila yang lain diam, kamu sendiri cuba untuk bercakap dan berkongsi apa yang kamu rasa. Dan kemahiran yang kedua yang paling penting adalah etika lah. Etika ni bila mana seorang pemimpin tu tidak beretika, jadi orang lain pun susah nak ikut dia. Bila orang lain susah nak ikut dia, maka mungkin kes disiplin akan meningkat. Jadi benda tu adalah perkara yang amat-amat kami terapkan lah. Dan cara untuk kami terapkan adalah kami hasilkan scoreboard. Bila mana ada scoreboard ni, maka mereka akan lebih bersungguh-sungguh dan juga akan berusaha supaya semua aspek yang kami letak, sebagai contoh aspek tanggungjawab, aspek komunikasi, aspek etika, semua ni mereka akan berusaha untuk dapatkan bintang. Dan benda tu sendirilah yang akan menerapkan dalam diri masing-masing, bukan sahaja semasa camp ni berlangsung, tapi bila mana camp ni dah habis pun, semua peserta, semua pemimpin-pemimpin yang join akan terus terapkan etika tu. Macam tu lah. Soalan yang ketiga, apakah nasihat Tuan dan Puan kepada murid supaya dapat menjadi pemimpin yang berkesan di sekolah dan pada masa hadapan? Untuk nasihat saya, perkara yang paling penting lah sebagai seorang pemimpin ni adalah hormat. Hormat dan juga bahasa. Sebab apa krisis yang berlaku sekarang ni adalah bahasa yang sopan, penggunaan bahasa yang betul ni kurang diterapkan oleh generasi kini lah. Dan benda tu mungkin akan menyebabkan bila mana kita menggunakan bahasa-bahasa kasar sebagai contoh carutan dan sebagainya, bila mana konteks pengawas ni, dia nampak kawan-kawan dia buat salah dan sebagainya, bila dia guna bahasa carutan dan sebagainya, benda tu akan menyebabkan lagi orang nak melawan. Dan bahasa ni jugalah yang akan melambangkan sendiri budi pekerti seseorang pemimpin tu. Bila mana bahasa kita baik, kita juga akan dihormati. Hormat ni bukan kita nak orang hormat kita, tapi kita sendiri sebagai pemimpin kena hormat orang lain. Tak kisah orang tu berjawatan atau tak, tapi hormatlah paling penting.
Jadi itulah nasihat saya, iaitu hormat kepada orang lain dan diri sendiri serta bahasa yang baiklah. Akhir kata, terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Danish bin Muhammad Sofian atas perkongsian yang sangat bermakna dan bermanfaat sebentar tadi. Diharapkan segala ilmu dan pengalaman yang dikongsikan dapat memberi inspirasi kepada kita semua untuk menjadi pemimpin yang lebih berwibawa pada masa hadapan. Sekian sahaja sesi podcast kita pada hari ini. Bye-bye. Terima kasih kerana bersama kami. Bye-bye.